Okay, kami nak check out Babai Hat Nyai. Jumpa lagi next time. 3, 4, 1. Abang Isyak Kamil. Ya, saya. Soal sikit lah. Saya dah tahu yang mana. Kita bagi soalan teka-teki lah. Sebutkan sejenis burung yang boleh berdiri dan boleh baring tapi dia tak boleh duduk. Ting-ting. Penguin. Apa tu? Berdiri boleh, baring boleh, duduk tak boleh. Ting-ting. Burung apa? Ting-ting. Burung apa? Allah alam. Tali hayat, tali hayat. Mau. Tolong. Abang Syukri cakap benda ni. Oh, tak ada kaki ya. Alah. Abang Syukri dah sebut tadi lah. Penguin betul. Okey, terima kasih. Ting-ting. Tak apa-apa kan. Okey. Ada. Saya ada. Kena sebut nama tu ada lah. Kena sedar ni. Okey benda ni Benda ni dia berasal daripada kayu. Tetapi ianya tidak boleh digergaji. Apakah itu? Raja kayu. Sah. Habuk kayu. Habuk kayu betul. Oh, Ni dapat daripada kayu ni. Tapi nampak tu dah mati. Noliza binti Aziz. Okey. Soal sikit lah. Ini tak ada kroni, tak ada kompromi. Okey, Noliza Aziz, sebutkan tarikh lahir Loli TV. Bila? Komplit. 8/3/1976. Betul. Mestilah isteri tahu kan. Jam. Okey, seterusnya. Arisa. Siapa Arisa? Ada? Arisa pun ada. Okey, Ustaz dia tolong kita bagi susah sikit soalan. Boleh bersedia? Dia tahu semua. Okey. Saya nak Farisa ulang kata yang saya cakap ni. Kami nak balik Malaysia. Dalam bahasa Thailand. Shan Cakrap, Malaysia. Hello, ke Thailand. Wah, tanda. Terima kasih. Ui, baru duduk 3 hari dah boleh cakap Thailand. Saya pun tak tahu betul ke tak tu tadi. Okey, seterusnya. Nama kedua. Kak Samira. Ada tak? Ada. Okey. Kak Samira ni soalan sikit lah. Sebutkan nama pantai yang sama dengan nama Kak Samira. Samila Beach, betul. Bermusafir lebih pada 2 mahala dan dapat rusyah untuk solat jamak qasar. Sebutkan satu waktu fardu, solat fardu yang tak boleh diqada. Tak boleh dijamak, tak boleh diqada. Tak boleh diqada. Jamak tak boleh, qada pun tak boleh. Satu solat fardu. Apa dia? Tak boleh qada. Tertinggal. Jawablah nanti kat sana. Kalau saja tinggal. Apa solat fardu yang tak boleh diqada? Solat Jumaat. Dia boleh tahu cara saya tahu. Ibu kita dari Jumaat. Bisa kat telinga. Nak tanya bahasa Thailand. Saya kasihmu apa bahasa Thailand? Senang dia. Tanya kasihmu. Apa saya kasihmu? Cepat. Wah ini bukan bahasa Thai. Kampung kerap. Bukannya tu terima kasih. Shan apa? Shan TV. Shan Rakter. Siapa syarat? Nama spin.
Banyak ada baju putih. Apa Aroy itu apa bahasa Thai? Aroy. Bukan. Aroy bahasa Melayu. Tak Aroy apa? Tak Aroy. Bahasa Thai. Sedap. Tak Aroy tak sedap. Satu lagi? Boroy. Boroy, betul. Boroy. Okey. Betul. Okey. Tandasnya balik. Standar dalam kedai boleh masuk semua, tapi bayar di rumah. Ya, belakangnya dia arrow. Di sebelah gambar. Apa dah? Tempat yang ni kita makan. Ada makanan. Ada makanan. Buat banyak durian boleh. Ni asam-asam Asam. Pes tom yum ada. Makan lu, jom makan lu. Jom sarapan lu. Ikut Alisha. Cepat, jom kita makan dulu. Jom. Abang, dorong ni sini jadi jual-jual. Makan. Abang, sini kampung, Surabaya ni kampung. Sekarang nak apa? Tengok dulu. Apa dia? Nasi kerabu ayam, daging bakar, nasi putih ada. Roti canai pun ada. Sini boleh, dalam boleh. Sana nasi kerabu. Tebui sampai. Oh, tebui. Tebui ya. Tengok. Saya hantar. Daging danok. Ya, macam mana kira? Akak apa bezanya dua ni? Hujung sana tu. Yang kita tengok dulu. Tengok lihat apa? 3 orang bukan kawan dia. Ni lah last dah yang shopping tu last. Elok dah last. Ya last dah. Okey, duit dah habis
Okey, habis debat habis. Okey, saya pun hantar sampai border. Saya pun terima kasih semua-semua makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang. Dan ada I love you juga. Dan kalau ada apa cakap salah, buat apa salah, minta maaf sama, boleh tak? Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, ขอบคุณค่ะ Terima kasih. Ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Tak tahu bila mana nak datang pula ke Thailand ni. Cari duit lagi. Ya, InsyaAllah. Minggu depan lah. Nanti kita jumpa. Tak boleh duduk Barang penuh tak boleh duduk Diri ya. Tak boleh. Letak barang. Tim Lori di Travel ingin mengucapkan terima kasih kepada Anissa. Jumpa lagi. Terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Ada dapat tinggal cek, semua tak tinggal Okey. Okeylah. Kat Thailand lagi ke? Ingat tinggal. Okey, kita nak membeli belah, habiskan duit di jeruk Pak Ali. Ini orang tua. Beli apa? Pak Nora beli apa? Makan jeruk tu. Tak nak makan jeruk. Makan jeruk. Alah budak-budak. Sos cokotiau. Ni je. Alhamdulillah. Pukul 11. Sampai pukul 11 malam. Kita sampai di Padang Jawa. Tengok barang-barang yang hasil daripada 3 hari 2 malam yang hasil. Sudah hasil semayan 3 hari 2 malam. Ui, hasilnya. Oh, jadi video ke? Saya belum buat. Sawadika, Kak Komprai. Kak Komprai. Okey, dah keluar dah. Video.
Terima kasih Mi. Terbaik ah. Haji Sedi. Ni dah macam mana akhirnya Assalamualaikum, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini rombongan Loli TV Travel di Thailand. Hatnya Sawadikap. Kami dari Loli TV Travel di Hatnya. Kami dari Loli Travel. Loli TV Travel di dari Loli TV Travel berada di kami dari Loli TV Travel berada di Food Villa. Dari Loli TV Travel berada di Oke, kami dari Loli TV Travel di Sama Mila Beach. Kami dari Loli TV Travel di Masjid Oke, kami dari Loli TV Travel berada di Siwa Cafe. Kami dari Loli TV Travel di Long Hay Floating Market.ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้เรารักกันชอบกันก็หลายวันอยู่ดีจู่เธอก็จากไปทั้งข้าวของเครื่องใช้ก็ยังดูดีแต่ซีดีบ๊อบมาเล่กลับหายไปฉันเก็บเงินสะสมซื้อทุกชุดทั้งแผ่นใหม่เป็นสะดุดเธอก็เอาไปเอาข่าวของเงินทองฉันจะไม่ว่าและอย่าเอาเสื้อลายกัญชาของฉันไปดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉัน